Boleh cikgu kongsikan sedikit persiapan Rumah Sukan Merah untuk tahun ini? Tahun ini pelbagai persiapan yang kami jalankan. Semua guru Rumah Merah membantulah antaranya dalam pemilihan atlet dan juga lain-lain lah. Dirahsiakan dulu. Okey. Untuk persiapan Rumah Hijau ni, yang pertama sekali saya dan guru-guru Rumah Hijau telah merancang strategi untuk menyediakan peserta-peserta yang terbaik lah. Untuk persiapan Rumah Ksatria, panjang latihan memasukkan komitmen yang diberikan oleh atlet sangat memberangsangkan, sangat baik. Kita masuk dengan komitmen-komitmen yang ditunjukkan dan guru-guru rumah sukan pun sangat memberi kerjasama yang baik dalam mencari atlet-atlet yang terbaik supaya Rumah Kuning dapat menang sekali lagi untuk tahun ini. Cikgu selaku guru penasihat Rumah Biru atau diberi mandat ke tahun ini, siapan cikgu pastikan setiap kategori yang dipertandingkan ada atlet yang boleh menyumbangkan pingat untuk Rumah Biru. Nama Cikgu Zakuan. Cikgu merupakan Pioso Sukan SMP Kampung Baru Sirusa, dan untuk kejohanan olahraga kali ke-21 pada tahun 2025, Cikgu selaku pengurusi teknik kejohanan lah. Cikgu yang akan melaksanakan untuk memastikan kejohanan ini berjalan dengan lancar dan memenuhi objektif-objektif yang dah ditetapkan. Apa perasaan korang bila dah jadi atlet sekolah ni? Bangga sebab tahun lepas tak ada. Tahun lepas tak ada. Soalan seterusnya lah kan. Korang rasa lah kan siapa menang mak? Kejohanan olahraga. Biru, kuning. Guys. Oh my god. Oh my god. Jangan. Yo, what's up geng? Ni adalah para QM ni, Mama Rodi. Abzam botak sial. Kau cara apa? Untuk apa huru lepas cakap? Itu tak nampak muka. Ini. Okey. Tak apa, tahun depan kita masuk, aku bantai kau tak? Kau. Ni kau merosak orang punya rekod tau. Orang punya. Botak. Kembalikan pada Aku lagi sekali. Jangan main dengan aku. Jatuh. Buat jatuh. What is love? Baby, don't hurt.